antara Madinah dan Mekah. Sebab duit yang dalam cartapan itu adalah sepanjang Haji Hajjah berada di Mekah dan Madinah. So dia campur sekali lah. Jadi nak terang dekat Haji Hajjah yang tadi tu bukan 300, sepatutnya 200, tapi Rada tak ubah yang 3 tu. Rada tak ubah sebab before ni 150. Tawaf 150, sa'i 150, jadi 300. Campur pula ziarah paling-paling 25, jadi 325 riyal. Cumanya sebab kita sekarang dah musim biasa, dia jadi 100 balik. 100 untuk tawaf dan 100 untuk sa'i. Yang ni untuk berapa orang? Untuk satu kepala sahaja. Satu individu. Satu orang. Dan berapa kali umrah? Dia boleh guna setiap sekali sahaja. Dah guna sekali, esok nak pakai lagi, nak buat umrah lagi, kena beli yang baru. Beli apa? Bukan beli kenderaan, tapi beli ataupun book bagi. Kita kena book aja sebab bila kita sampai dekat Mekah dan Madinah, Mekah ni memang sangat-sangat pack, memang sangat-sangat full dan memang sangat-sangat crowded. Jadi untuk naik bagi pun bukan kita seorang saja, memang sangat-sangat ramai. Jadi apa yang Haji Hajjah boleh buat? Haji Hajjah kena book terlebih dahulu. Bila dah book, barulah Haji Hajjah boleh guna bagi. Bila dah guna tu, memang ramailah. Sebab bagi ni pun dia memuat dalam 8 ke 9 orang. Bergantung kepada saiz badan jemaah. Macam tu. Alright, jelas tak? So, untuk tawaf ni 100, sa'i ni 100 dan kalau naik dua-dua jadi 200 riyal untuk satu kepala. Sebenarnya dia agak pricey tapi dia memudahkan urusan Haji Hajjah. Jadi tak jadi masalah. So, Haji Hajjah untuk Madinah pula, ziarah ni dia bayar pakai apa? Cash ataupun kad pun boleh. Alright, boleh tak jadi masalah tapi jaranglah orang nak pergi ziarah pakai bagi. Sebab diorang nak yang, apa orang kata? Nak menghayati sesuatu tempat tu kan. Kalau naik bagi, selalunya dia akan laju je pergi. Tak boleh nak tengok lama-lama. So, memang jaranglah untuk orang order bagi. Cuma Rada masukkan sahaja dalam bajet ni. Alright, dalam ni Rada masukkan sahaja. Kalau Haji Hajjah rasa tak perlu, Haji Hajjah boleh tolak sendiri. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Haji Hajjah boleh sahaja tambah dan tolak mengikut penggunaan bagi yang Haji Hajjah nak. Sebab ada jemaah yang berusia. So, bila dia berusia, dia memang naik kerusi roda 24 jam. Jadi, adakah dia perlu naik bagi? Yes. Bila dia memang yakin dia akan naik kenderaan tersebut, Haji Hajjah dah boleh kira awal dah. Haji Hajjah kena tahu dulu. Contohlah, mak ayah Haji Hajjah. Mak ayah Haji Hajjah ni memang sakit dan tak sihat lah. So, Haji Hajjah nak kirakan bajet yang boleh Haji Hajjah nak prepare awal lah duit untuk mak ayah Haji Hajjah. Mungkin Haji Hajjah yang akan tanggung bajet dia. So, apa yang Haji Hajjah buat? Haji Hajjah buat macam Rada ni. Alright, satu untuk Haji Hajjah sendiri, satu lagi untuk mak ayah Haji Hajjah. Bila dah buat macam tu, dia akan membantu Haji Hajjah juga. Alright, sebab mungkin kita sponsor mak ayah kita. Dalam masa yang sama, kita dah tahu dah bajet dia berapa. Kita tanyalah mak ayah kita, mak, untuk bagi ni, mak nak buat umrah berapa kali? Tapi lepas tu mak ayah Haji Hajjah cakap nak pergi 2 kali. So, bila 2 kali umrah, contoh, hari pertama dekat Mekah, Haji Hajjah buat umrah wajib. Contohlah first time kan, buat umrah wajib, nak buat tawaf dan sa'i, perlu berjalan kaki ke tidak? Tak, sebab apa? Mak ayah tak larat. So, naik bagi. So, bila naik bagi, mak jadi 200 lah. 200 untuk satu kali umrah sebab masuk tawaf dan sa'i. So, next day, buat umrah lagi ke tak? Tidak. Mungkin jalan-jalan, pergi ziarah, pergi melawat mall dan sebagainya. Tak perlu bayar bagi. Sebab apa? Bukan buat umrah lagi. So, hari ketiga, nak buat umrah pula. Nak kena naik bagi lagi ke tidak? Perlu. Sebab apa? Dia tak boleh jalankan. Jadi 2 kali umrah. So, bila 2 kali umrah, jadi berapa? Jadi 400 riyal. Sebab 200 darab 2. Kenapa? 2 kali umrah. Dia pakai sekali sahaja. 1 kali 1 bayaran. Kalau pakai 2 kali, 2 kali bayaran lah. Jadi, mak ayah Haji Hajjah dah tahu dah. Mak ayah Haji Hajjah nak pergi 2 kali. So, pergi 2 kali, maksudnya nak buat umrah 2 kali. So, Haji Hajjah prepare awal-awal. Much better. Sebab at least Haji Hajjah dah boleh simpan dah bajet untuk mak ayah Haji Hajjah sebab Haji Hajjah sendiri yang sponsor. Macam itulah konsep dia. Alright, jelas tak? Ada jemaah yang, Cik Rada, saya memang nak jalan kaki je. Saya memang larat, saya memang tak nak naik bagi. Saya nak jimat. So, tak ada masalah. Tak payahlah letak bond saja. Bond saja yang ni and then bajet Haji Hajjah lagi rendah. Tak perlu bawa banyak-banyak. Macam tu konsep dia. Jelas tak?
Alright. So, sekejap, Rada cuba setting supaya Haji Haja nampak ya. Alright, so Haji Haja. Allahu Akbar, sekat pula. Alright, so Haji Haja nampak tak? Dah selesai bahagian bagi, kita pergi pula kepada SIM card dan SIM card dan roaming. So kalau Haji Haja nampak, SIM card dan roaming ni, adakah dia perlu untuk Haji Haja bawa? Yes, perlu. Bajet ni dia dah jadi bajet keutamaan. Kenapa? Sebab SIM card dan roaming ni memang dah jadi salah satu keperluan setiap jemaah. Kenapa? Kebanyakan daripada pendaftaran, kegunaan data dekat sana memang sangat-sangat perlu. Ada jemaah yang kena daftar, kena booking nusuk, nak book nusuk, nak book slot nusuk dan sebagainya, kena guna telefon. Nak scan QR, semua ni semua pakai telefon. Jadi adakah Haji Haja perlu data? Yes, dia dah menjadi satu keperluan, bukan satu pilihan. So bila dah jadi satu keperluan, dia termasuk dalam bajet kita. Kenapa termasuk dalam bajet kita? Sebab 100 rial ni adalah untuk bayar internet tersebut. Faham tak? So internet ni lah Haji Haja, berapa banyak internet ni sampai kena bawa 100 rial. Dia terbahagi kepada SIM card Arab Saudi dan roaming Malaysia. Kita ada dua jenis SIM card yang Haji Haja kena faham. SIM card ni apa perbezaan dia? Banyak sangat beza dia. Cara pembayaran pun berbeza, cara Haji Haja nak guna pun berbeza, kekurangan dia pun berbeza. So Haji Haja kena ambil tengok dari sini sebab ada jemaah yang, lagi-lagi jemaah yang berusia, dia tak tahu macam mana nak guna internet. Diingatkan internet ni boleh guna macam dia guna dekat Malaysia, tapi tidak Haji Haja. Dia berbeza sikit. Kenapa berbeza Haji Haja? Sebab untuk SIM card Arab Saudi, harga dia pun berbeza daripada Malaysia. SIM card yang selalu kita guna setiap bulan tu kan RM30 je. Paling-paling pun RM50. Tapi dekat sana 2 minggu pun boleh cecah RM75. Tapi taklah semahal roaming. Roaming ni bagi Raudah lagi mahal lah sebenarnya. Alright, sebenarnya roaming ni lagi mahal. Kenapa? Sebab dia pakai line daripada Malaysia tapi pakai luar negara. Jadi kena faham, roaming ni daripada Malaysia. SIM card Arab Saudi ni jelaslah daripada Arab Saudi. So Haji Haja boleh pilih lah nak pakai SIM card daripada Arab Saudi ke nak pakai SIM card yang sedia ada tapi tukar line menjadi line luar negara, iaitu line roaming. Dia boleh pilih. Tapi setiap pemilihan Haji Haja tu dia berbeza cara penggunaan. So macam mana Raudah prepare je 100 sebab Haji Haja nak beli nanti Haji Haja dah ada duit untuk beli internet. Macam tu. Sebab tu pentingnya benda ni, pengiraan cartapai ni. Sebab bila Haji Haja dah ada pengiraan cartapai ni, bila Haji Haja nak pergi umrah, bila dah sampai sana, dah tak perlu fikir dah berapa banyak duit aku habiskan, berapa banyak duit aku guna. So Haji Haja dah tahu dah sebab Haji Haja dah kira awal-awal. Haji Haja dah boleh expect dah berapa banyak yang Haji Haja kena guna dan sebagainya. Nak beribadah pun mudah, nak keluarkan duit pun senang sebab dah siap-siap kira dan bawa duit daripada Malaysia. Macam tu. So untuk SIM card ni Haji Haja, dia ada perbezaan tau. Kalau Haji Haja nak beli SIM card Arab Saudi, Haji Haja kena tahu dulu nama SIM card tersebut supaya bila Haji Haja nak pergi beli, Haji Haja dah tahu dah nak pergi kedai yang mana satu. Alright, kedai yang mana satu, macam mana konsep dia. Haji Haja kena faham untuk beli SIM card mestilah beli dekat kawasan yang di Mekah dan Madinah. Bukan beli dekat airport. Sebab bila dekat airport tu tak sampai Mekah dan Madinah lagi Haji. Kita kena naik bas dulu sampai dalam 5 ke 6 jam. Barulah sampai Mekah ataupun barulah sampai Madinah. Dulu dah fikir bila dah sampai airport tu sebelah dia hotel, sebelah dia dah boleh pergi Mekah dan sebagainya. Tapi tidak Haji. Dia jauh lagi, kena naik bas dan Haji Haja kena apa? Haji Haja kena tunggu dalam bas tu 5 ke 6 jam and then dah sampai dekat kawasan Mekah ataupun Haji Haja sampai Madinah dulu. Tak kisah sampai yang mana satu dahulu, Haji Haja barulah beli SIM card. Macam mana nak tahu SIM card tersebut nak beli dekat mana? Dia ada dekat banyak kawasan. Dekat kawasan Mekah dan Madinah lah. Kalau dekat airport ni, Raudah tak sarankan. Kebanyakan jemaah ni dia marah. Kenapa? Sebab dia kena scam. Kebanyakan jemaah kena scam dekat kawasan airport, dekat pejalan kaki.
Pejalan kaki ni siapa? Orang-orang Arab, dia berjalan kaki tapi dia jual SIM card. Kebanyakan jemaah kena scam dekat situ. Scam dari segi apa? Scam dari segi harga. Pertama sekali harga. Haji tengok harga dia berapa? RM68 sahaja. Tapi kalau Haji beli dekat pejalan kaki, Haji akan diketuk harga sampai RM200. Sangat-sangat tak berbaloi untuk Haji belilah. Bayangkan SIM card tersebut dah lah mahal. Lepas tu nak guna pula tak boleh. Dah susah dekat situ. So Haji Roda sarankan belilah ketika Haji dah sampai dekat kawasan hotel. Alright, tempat pertama yang Haji sampai bila berada di Madinah dan Mekah adalah dekat kawasan hotel. So, bila dah ada dekat kawasan hotel tu, Haji dah berada dekat sana, apa yang Haji kena buat? Haji belilah, carilah tempat yang nak beli, carilah kios. Kios tu lah yang akan jual SIM card. Kenapa Roda tak sarankan beli dekat airport? Sebab kebanyakannya kena scam dekat sana. Dia beli dekat airport, dekat pejalan kaki. So, Haji kena sabar sikit lah. Sampai dekat Malaysia, barulah Haji sampai dekat Malaysia pula. Sampai dekat hotel, barulah Haji beli. Kenapa? Sebab orang yang jual dekat sana, jangan beli dekat pejalan kaki tau. Beli dekat kios kecil je. Dia kios, dia macam kedai kecil yang memuatkan satu orang sahaja dalam kotak tu. Kios dia kecil je, tapi dia ada dekat banyak tempat. Banyak tempat ada Haji. Tapi kenapa orang cakap dekat kawasan hotel? Sebab tempat pertama yang Haji sampai selalunya dekat kawasan hotel. Nak check in barang, nak masuk hotel dulu, nak letak barang dan sebagainya. Sebab tu orang kata beli dekat sana. Sebab apa? Kios tu lah tempat yang paling berautoriti untuk Haji beli. Yang paling authorized lah. Authorized. So Haji beli dekat sana pun dia akan dapat harga yang macam Roda sarankan ni. Ini anggaran saja. Dia boleh berubah. Tapi tak adalah berubah sampai beratus-ratus rial. Melainkan kalau Haji beli yang kuota dia banyak. Yang ni kuota dia berapa ni? RM68 ni. Kuota dia 15GB dan 2 minggu sahaja. Kalau Haji nak beli kuota yang lebih banyak, Cik Roda tak cukup lah 15GB je. Boleh je 40GB Haji. Tapi harga dia akan berubah. Boleh jadi 100 lebih dan sebagainya. Cuma harga dia tak fix lah. Haji boleh minta nego, boleh minta kurang. Itu kelebihan Haji beli SIM card. Cuma dengan syarat Haji beli SIM card dekat tempat yang berautoriti. Iaitu dekat kios kecil tu. Memang daripada under Arab Saudi sendiri. Sebab under Arab Saudi ni dia tahu. Haji datang sini, ada yang nak cari SIM card Arab Saudi. Jadi dia jual dekat situlah. Alright, jelas tak? Nak cakap bahasa Inggeris pun boleh. Nak cakap bahasa Arab pun boleh dengan orang tu. Kalau dia pandai cakap bahasa Melayu, cakap je bahasa Melayu. Alright, tak ada masalah. Orang Arab dekat sana, kebanyakannya ada yang boleh cakap bahasa Melayu tapi dialek Kelantan lah. Alright. Taif ada jual tak? Ada Hajah Adia. Hajah ataupun Haji Adia ada sahaja, jangan risau. Macam orang kata, dia ada dekat merata-rata tempat. Cumanya Roda selalu cakap dekat kawasan hotel sebab kebanyakan jemaah akan sampai hotel dulu. Kalau Hajah masuk Taif dulu pun, Hajah akan sampai hotel Taif. Haji akan duduk hotel Taif tu. Dekat hotel Taif tu memang akan ada orang jual SIM card. Dia kecil je. Jadi macam mana Haji nak tahu kios tu, kios yang jual SIM card dekat sini. Haji nampak tak nama SIM card Arab Saudi? STC Mobile. Inilah nama SIM card tu. Kalau Haji nak beli SIM card ni, kena tengok nama. Dia akan ditulis dekat kawasan kios tu. Dekat atas kotak tu ada nama STC. Kalau nak pakai Mobile, pakailah Mobile. Macam tu konsep dia. Jelas tak? Alright. Assalamualaikum, salam Haji Anas. Saya nak bawa sling bag dan beg galas termasuk 2 beg luggage. Boleh ke tak? Saya nak bawa sling bag dan beg galas termasuk 2 beg luggage. Boleh. Tak ada masalah. Cuma beg dengan sling bag tu Haji bawa naik atas lah. Untuk luggage pun Haji boleh pilih untuk bawa luggage, nak hand carry pun boleh, nak bawa masuk kargo pun boleh. Tak ada masalah. Boleh saja. Jangan risau. Alright, cuma untuk luggage yang masuk kargo dan hand carry adalah dia punya height limit. Tapi kalau nak bawa sling bag dan beg galas tu tak ada masalah. Alright. Melainkan kalau beg galas sahaja tu terlalu besar, nanti dah akan tengoklah. Tapi kalau kecil sahaja, tak nampak besar sangat pun, dia takkan, selalunya jaranglah diorang nak check. Ataupun diorang nak kira berat. Jarang sangat. Tapi kalau beg sahaja yang memang beg packers yang besar tu, dia akan tengoklah.
berat macam mana dan sebagainya. Roaming biasa berapa gig untuk 2 minggu? Okey, untuk Hajah Wanzi, roaming ni biasanya dalam berapa gig ni dia bergantung kepada telco. Dia bergantung kepada telco. Telco ni apa? Telco ni adalah telecommunication. Hajah punya SIM card lah. Hajah pakai telco apa? Digi, Hotlink, Tuntok, apa lagi? U Mobile dan sebagainya. Setiap telco ni dia berbeza-beza harga dan berbeza-beza cara dan berbeza-beza gig, kuota dan sebagainya. Contoh, Hajah nampak tak kenapa Raudah letak anggaran 70 ke 100? Sebab harga setiap roaming dekat setiap telco dia berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Sebab tak tahulah kenapa, tapi dia punya roaming tu bergantung kepada telco Hajah lah. Contoh, kalau Hajah guna Digi, harga dia boleh jadi RM98, data dia unlimited. Kenapa dia RM98? Sebab data dia unlimited. Ada telco macam Hotlink, dia jual RM70 sahaja. Sangat-sangat murah sebenarnya. Dia paling murah RM70 tau roaming. Untuk berapa hari? 2 minggu. Yang Rosa cerita ni semua untuk 2 minggu. Okey, jelas tak? Kalau lebih daripada 2 minggu, selalunya lebih mahal lah. Macam tu. Yang ada cerita ni 2 minggu tau Hajah. Kena take note. So, untuk 2 minggu, 70 ke RM100. Kalau Hotlink, kenapa RM70? Sangat-sangat murah sebab kuota dia tak banyak. Dalam 40 GB sahaja. Kalau Digi dia unlimited. Sebab tu ada perbezaan kenapa dia murah, kenapa dia mahal macam tu. Cuma untuk roaming ni, yang bestnya Hajah tak perlu tunggu untuk beli. Hajah daripada Malaysia lagi, Hajah dah boleh beli dah secara online dekat aplikasi yang Hajah selalu top up bulanan. Aplikasi yang sama saja tapi bukan beli dekat bahagian yang selalu Hajah top up. Dia ada ruang dia yang lain iaitu dekat bahagian roaming. Hajah tekan je bahagian roaming tu, nanti dia akan keluarlah berapa hari Hajah nak pergi, berapa harga dia. Dan harga dia tak boleh berubah lah. Harga dia fix. Melainkan sistem ada buat promotion dan sebagainya. Sebab dia kena bayar dalam sistem. So tak boleh kurang, tak boleh nak tambah dan sebagainya. Dia memang kalau harga tu lah Hajah kena bayar. Kalau SIM card Saudi dia berdepan dengan petugas. Petugas tu orang Melayu pula. Orang yang boleh bercakap dan sebagainya. So dia boleh bagi kurang sekiranya Hajah minta. Macam tu. Alright, jelas tak? So inilah beza SIM card dan roaming. Dan cara aktif dan sebagainya. Alright, kalau ada soalan terus tanya Hajah. Jangan simpan. Kalau Hajah simpan nanti tak terjawab, Hajah susah nak tidur tau. Terfikir soalan tu. Macam Hajah Wanzi kan. Dia tanya-tanya tadi. Sangat bagus lah. Orang memang sarankan Hajah tanya supaya bukan Hajah dapat maklumat tu, Hajah juga boleh share dekat orang lain dan orang lain pun boleh baca. Tak ada masalah. Alright, jelas tak? So Hajah kita dah tahu dah berkaitan dengan SIM card dan roaming. Apa lagi yang Hajah boleh tahu untuk SIM card ni? Hajah kena tahu ada jemaah yang sesuai pakai roaming, ada jemaah yang sesuai pakai SIM card. Sebenarnya dia bergantung kepada setiap orang. Tapi untuk jemaah yang berusia kan Hajah, jemaah yang berusia ni Raudah memang sarankan sangat boleh sahaja pakai roaming tapi Hajah kena tutup voicemail. Kenapa kena tutup voicemail? Untuk pengetahuan Hajah, kalau Hajah pakai roaming, kita akan ada hidden charge. Hidden charge ni apa? Hidden charge ni dia berlaku kalau Hajah buat call biasa. Call aplikasi, call WhatsApp, call Instagram, call apps lain tak jadi masalah. Tapi bila Hajah pakai call biasa yang dah ada dalam phone tu, nanti Hajah akan kena hidden charge. Dia akan naik, bil akan naik secara tersembunyi. Dia tak bagi tahu Hajah melainkan Hajah yang check sendiri bil Hajah. Dia akan naik mengikut kepada penggunaan Hajah. Hajah guna berapa kali, berapa banyak Hajah guna, dia akan naik. So mak ayah kita ni, kalau Hajah nak tahulah, kalau ayah Raudah, Umi Raudah, mereka selalu guna call biasa untuk call orang. Call orang daripada Malaysia, call orang dekat Mekah dan Madinah sebagainya. Call ke, dia angkat ke call tu, dua-dua dia akan kena charge. So Hajah sangat-sangat bahayalah sebab kebanyakan yang kena hidden charge ni adalah warga yang berusia. Jadi kita boleh elak hidden charge tu dengan tutup voicemail. Macam mana nak tutup voicemail? Kena pergi kedai. Sebelum Hajah terbang, Hajah pergi kedai, Hajah suruh mereka tutup voicemail. Nanti mereka akan bantu tutupkan. Jadi mereka dah tak boleh guna call biasa.
call orang tak boleh, angkat call pun tak boleh. So bolehlah warga berusia tersebut guna, mereka mesti akan automatik guna WhatsApp sebab call biasa memang tak akan ada bunyi, dan kalau mereka call pun dia takkan keluar apa-apa. So dia tak kena charge lah. Itu cara dia. Tapi kalau tanya Radha personally, Radha akan sarankan Haja yang mana berusia, yang tak reti pakai roaming, pakai sahaja SIM card Arab Saudi. Kena tahu beli dekat mana, yang tempat yang dipercayai sahaja. Dia punya SIM card Arab Saudi ni dia lagi friendly lah sebab dia tak ada hidden charge. Dia cuma risiko dia dari segi pembelian Haja saja. Macam mana Haja nak beli, dekat mana Haja nak beli, Radha dah maklumkan tadi, betul tak? So Haja belilah dekat tempat yang authorized lah, yang berautoriti memang under Arab Saudi sendiri. Alright, jelas tak? Jadi mana okey ya Haja Moklin? Yang mana okey beli dekat sana siap-siap atau dekat Malaysia? Alright, so Haja kalau tanya Radha, dia ikut kepada Haja. Contoh untuk Haja Moklin reti tak nak guna roaming. Kalau Haja Moklin reti guna, Haja Moklin boleh je proceed roaming. Sebab roaming ni dia memudahkan. Macam Radha akan guna roaming. Kalau mak ayah Radha sarankan pakai WhatsApp. Kenapa? Radha tahu mak ayah Radha ni dia susah sikit nak faham teknologi phone ni. Maklumlah orang-orang berusia, betul tak? Jadi mereka susah nak faham. Jadi Radha akan bantu untuk suruh mutawif ke kalau Radha tak ikut lah. Kalau Radha tak ikut, Radha suruh mak ayah Radha untuk beli dekat Arab Saudi. Beli SIM card dekat Arab Saudi, beli dekat kawasan hotel. Contoh. Sebab untuk SIM card Arab Saudi nak call biasa boleh. As long Haja ada data. Macam tu. Tapi kalau Haja dah tahu macam mana nak guna roaming, nak elak roaming, Haja Moklin boleh saja guna. Boleh saja guna roaming. Ikut kepada keselesaan setiap jemaah. Kalau Radha boleh guna SIM card Arab Saudi, Radha juga boleh guna roaming. Kenapa? Sebab Radha tahu macam mana nak guna kedua-duanya. Macam tu. So far line, dia punya data, semua okey. Beza dia adalah macam mana Haja nak guna. Haja ada duit tak nak bayar. Sebab roaming ni dia agak pricey sikit, tapi dia memudahkan urusan Haja. Kenapa? Sebab dia Haja turun daripada airport, sebab Haja dah beli sebelum terbang daripada Malaysia kan. Sebelum terbang ke Arab Saudi, Haja dah beli dah SIM card tu. Dah beli SIM card pula, dah on dah roaming. So bila turun daripada airport tu, Haja dah boleh guna terus. Kalau SIM card Arab Saudi, turun daripada airport tak boleh on data lagi. Tak boleh nak call apa-apa lagi. Sebab apa? Sebab Haja tak ada SIM card lagi. So bila tak ada SIM card, Haja boleh kena tunggu 5 ke 6 jam sampai Mekah Madinah, barulah beli dekat kios. Macam tu. Faham tak? Dia berbalut, cuma dia lambat sikit lah untuk SIM card Arab Saudi. Boleh guna 2 SIM card tak? Malaysia dan Arab. Okey, untuk Haja ataupun Haji Kualudin, Radha reply satu-satu tau Haja. Nanti Radha tengok satu-satu. Radha reply Haji ataupun Haja Kualudin dulu. Alright, so untuk Haja yang tanya, boleh pakai dua-dua serentak tak? Kalau pakai serentak, tak boleh. Kalau pakai serentak, tak boleh tau Haja. Haja masuk Radha dekat sini pakai serentak ni, dia punya line. Kalau SIM card masuk serentak, tak jadi masalah. Sebab ada phone yang ada ruang untuk 2 SIM card. So Haja boleh sahaja masukkan dua-dua SIM card tu, cuma line ataupun data kena guna salah satu sahaja. Ada jemaah yang dia bawa keluar SIM card Malaysia sebab dia nak masukkan SIM card Arab Saudi, nanti balik Malaysia janganlah hilangkan SIM card Malaysia tu pula. Kena masuk balik nanti. Dah balik Malaysia, masukkan balik. Tapi kalau nak pakai serentak line, tak boleh. Kalau nak masukkan SIM card dua-dua, tak ada masalah. Macam tu. So kalau Haja kenapa tak boleh pakai serentak? Sebab salah satu je line yang kita kena guna. Kalau Haja nak pakai line Arab Saudi, Haja akan beli SIM card dan Haja akan beli top up data dalam SIM card Arab Saudi tu. So roaming ni dia akan tak gunalah. Dia akan stay je. Dia tak ada guna pun line. Dia tak aktif pun. Macam tu konsep dia. Kalau Haja pakai roaming, tak perlulah beli SIM card Arab Saudi. Haja dah beli awal roaming tu. And then roaming tu SIM card Malaysia dah tak perlu dah beli SIM card lain. Just kalau roaming Haja habis ke, Haja boleh top up semula. Tak jadi masalah. Cuma beli awal-awal supaya Haja ada data dekat sini untuk beli. And then dekat sana Haja on roaming supaya Haja boleh guna data macam biasa.
Faham tak dekat situ? Sebab tu kita kata on before terbang. So bila Haji Hajah dah terbang nanti baru nak on, mana Haji Hajah nak dapat data? Melainkan kalau ada orang nak bagi hotspot. Itu pun kalau ada orang nak bagilah. Sebab tu kita sarankan aktif awal. Jadi kalau Haji Hajah contohlah nak pakai dia tak pakai serentak tapi nak pakai dua-dua. Macam mana konsep dia? Ada jemaah yang dia pakai dua-dua. Kenapa dia pakai dua-dua? Pertama sekali sebab dia mungkin buat umrah ziarah. Umrah ziarah ni macam mana konsep dia? Umrah ziarah ni mungkin dia pergi ziarah dulu and then barulah dia pergi umrah. Jadi untuk pergi ziarah ni, perlu ke dia beli SIM card dekat negara tersebut? Tak perlu sebab selalunya umrah ziarah ni sekejap saja. Ziarah mungkin 4 ke 5 hari. Jadi untuk roaming, Haji Hajah boleh aktifkan roaming. Contoh Haji Hajah nak pergi Turki kan? Roaming ni dia kena pilih negara dulu. Jadi Haji Hajah nak pakai serentak dua-dua tak boleh. Tapi nak pakai awal-awal pakai roaming dah habis pakai SIM card Arab Saudi pula boleh. Dia tak boleh serentak sahaja. Tapi kalau nak pakai dua-dua boleh. Faham tak? Pakai dua-dua boleh, serentak tak boleh. Dua-dua tu macam saya cakap lah, Haji Hajah pergi umrah ziarah, pergi Turki dulu. Tak nak beli SIM card Turki. Orang tak pernah beli SIM card Turki lah, jarang sangat. Orang selalu akan pakai roaming. Pakai roaming berapa hari dekat Turki tu? 5 hari. So pakailah roaming dekat Turki 5 hari. So bila 5 hari, dah sampai selesai kita ziarah, kita pergi umrah pula. So bila pergi umrah, Haji Hajah punya roaming dah habis. Nak top up dia mahal. Top up je 100. Dah habis duit dah kat situ. So Haji Hajah buat keputusan nak beli SIM card supaya lebih berbaloi. So bila roaming dah habis, Haji Hajah sampai pula Mekah Madinah, boleh beli dekat kios SIM card Arab Saudi. Macam tu konsep dia. So fahamkan, serentak tak boleh, tapi kalau nak pakai dua-dua boleh. Tapi kena pastikan salah satu tu dah habis lah. Kalau roaming tu 5 hari dah habis, barulah boleh masukkan SIM card Arab Saudi pula. Alright. Power bank boleh bawa tak nanti? Okey, untuk Hajah Mualim boleh saja, tak jadi masalah. Tapi Haji Hajah dia ada limit tau. Untuk satu power bank tak boleh lebih 20,000 mah. 20,000 mah. Alright, jelas tak? Kalau Haji Hajah cakap, kalau saya bawa dua, salah satu tu 10, satu lagi 10 mah. Boleh ke? Boleh. Yang penting jangan lebih 20,000 mah. Alright, jelas tak? Alright, untuk Untuk Haji Anas sekali, kalau saya pakai SIM card Arab, jika kau kena charge ke? Kalau Haji Hajah pakai SIM card Arab Saudi, surprisingly, kalau Haji Hajah pakai call biasa, boleh sahaja. Selagi Haji Hajah ada data, Haji Hajah boleh call biasa. Dia tak akan kena hidden charge. Sebab apa? Sebab itu SIM card Arab Saudi dan kita boleh call macam biasa. Macam tu konsep dia. Alright, jelas tak? Macam dekat Malaysia lah. Haji Hajah pakai SIM card Malaysia. Kalau pakai call biasa tu, dia tak akan kena charge sebab dah termasuk dengan pembayaran harga top up bulanan. So kalau kat Arab Saudi pun macam tu. Boleh saja call biasa. Tak jadi masalah as long Haji Hajah ada data dan dah beli data lah. Macam tu. Tapi kalau Haji Hajah nak call WhatsApp, kekurangan dia dekat bahagian WhatsApp. Kalau Arab Saudi ni dia tak familiar dengan WhatsApp. Jadi disebabkan tu mungkin nak call WhatsApp tak boleh. Dia ada button call tu macam biasa je WhatsApp dia, macam daripada Malaysia juga. Tapi bila Haji Hajah nak tekan button call tu, dia tak keluar apa-apa. Sebab mungkin dekat Arab Saudi WhatsApp dia tak familiar guna dan dia tak ada tempat call dan tak ada video call. Kalau Haji Hajah tekan pun tak keluar apa-apa. So macam mana Haji Hajah nak call kalau nak pakai WhatsApp? Boleh saja, tapi Haji Hajah kena aktifkan aplikasi lain iaitu VPN. VPN ni maksud dia adalah Virtual Private Network. Dia berdiri secara sendirinya. Jadi apa tugas dia adalah dia membolehkan apa sahaja yang pada asalnya tidak boleh. Contoh macam pakai SIM card Arab Saudi tak boleh pakai WhatsApp. Okey, tak boleh call pakai WhatsApp. Tak boleh video call pakai WhatsApp. Jadi bila Haji Hajah aktifkan VPN ni membolehkan apa yang tak boleh. So pada asalnya WhatsApp ni Arab Saudi punya SIM card tak boleh. So bila aktifkan VPN, Haji Hajah dah boleh guna WhatsApp macam biasa. Macam tu konsep dia, alright? Jelas tak? Dia mudah je. Cumanya Haji Hajah kena faham. Alright, so dam 150 tu salah apa? Alright, untuk Haji Awis, untuk jawapan yang itu, sebenarnya dam salah apa ni bukan untuk salah apa Haji Hajah. Ini preparation duit kita.
Macam tu konsep dia. Dam ni dia ada 13 jenis. Okey, 13 jenis. Dan dam ni ditentukan oleh mutawif. Alright, ditentukan oleh mutawif bergantung kepada kesalahan kita. Apa pantang larang ihram yang kita langgar. Apa sahaja yang kita langgar tu, kita kena bagi tahu ustaz. And then ustaz akan maklumkan sama ada kita kena dam ataupun tidak. Jemaah ni kena dam. Kena bayar berapa? 60 rial. Contoh. Jadi, duit ni untuk apa? Duit ni bukan untuk dam yang spesifik. Dia preparation untuk haji-haji bayar dam. Sekiranya haji-haji terkena dam. Contoh, kalau Haji Awis tiba-tiba terkena dam tu dalam harga 60 rial. Haji boleh guna 150 rial ni untuk bayar 60 rial tersebut. Ini preparation sahaja. Tak semestinya haji-haji akan kena dam. Jadi apa yang haji-haji boleh buat, haji-haji prepare sahaja duit untuk bayar dam. Sekiranya haji-haji tak kena dam, haji-haji boleh guna duit ni untuk masuk dekat tempat lain ataupun haji-haji nak bawa balik semula ke Malaysia, nak tukar dalam ringgit Malaysia. Boleh saja. Itulah konsep dia sebenarnya. Jadi untuk Haji Awis ini adalah preparation. Kalau haji-haji yang mana jemaah ni nak pergi umrah rasa macam 150 ni terlalu banyak, boleh je kurangkan. Tapi kalau Raudah 150 ni pun dah jadi minimum dah. Terlebih tak apa, terlebih bawa duit tak apa, jangan terkurang. Kalau terlebih boleh tukar balik dekat Malaysia. Tak ada masalah. So konsep dia yang ini ini lebih kepada preparation untuk haji-haji bayar dam sekiranya na'udzubillah min zalik haji-haji terkena dam. Alright, jelas tak? Faham tak dekat situ konsep dia? Alright, macam mana kita nak kekalkan nombor di Malaysia dalam nombor SIM card Saudi? Alright, so untuk haji-haji yang tanya soalan tersebut, pertama sekali, kalau haji-haji ada dua jenis ruang untuk letak SIM card, boleh je letak SIM card Arab Saudi dekat sini, boleh juga letak SIM card Malaysia dekat sini. Macam tu. Kalau haji-haji tak ada, selalunya kalau haji-haji pakai WhatsApp, dia still keluar nombor orang lain. Dia tak ada perubahan apa-apa pun. Cumanya, haji-haji bila haji-haji nak call sahaja, haji-haji kena dapatkan nombor telefon dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab. Nombor telefon untuk SIM card tu lah. Macam tu. Faham tak Haji-Haji? Kalau nak chat semua tak ada masalah. Nak tengok status orang pun tak ada masalah. Tapi the moment Haji-Haji nak call orang tu pula berada dekat Mekah, Haji-Haji kena minta nombor telefon dia, nombor telefon yang SIM card Arab Saudi tu lah. Barulah Haji-Haji boleh call diorang. Kalau diorang nak call Haji-Haji dekat Malaysia, boleh je pakai nombor yang Haji-Haji gunalah. Macam tu. Faham tak? Alright, Haji Anas Khalid, kalau saya pakai roaming boleh WhatsApp dan call, betul? Alright, so untuk haji-haji yang pakai roaming, call aplikasi boleh. Nak call pakai WhatsApp boleh, call pakai IG boleh, call pakai FB boleh. Cuma untuk roaming, dia tak boleh pakai call biasa. Macam tu. Kalau untuk kalau pakai call SIM card Arab Saudi, boleh call tapi tak boleh call WhatsApp. Melainkan kalau haji-haji aktif VPN. So dia opposite je. Kalau roaming dia tak boleh call biasa, Arab Saudi boleh. Kalau roaming boleh call WhatsApp, Arab Saudi tak boleh. Macam tu. Dia ada kekurangan dan kelebihan dia masing-masing lah. Tapi bagi Raudah, kalau haji nak mudah, haji kena fahamkan dulu macam mana nak guna roaming. Bila dah faham, dah tahu macam mana nak elak kekurangan dia, haji boleh guna roaming. Proceed saja guna roaming walaupun harga dia mahal. Kalau haji nak mudah lah. Tapi ada haji yang takut nak guna roaming. Takut terkena hidden charge. Kenapa? Sebab ada jemaah yang kena sampai RM4,000 aja. RM2,000 aja. Sebab diorang ingat call biasa ni percuma je. Sebab dia memang boleh call aja. Dia memang boleh call macam biasa. So bila aja call tu memang dia akan berbunyi dan sebagainya. Cuma dia akan charge. Dia akan charge secara tersembunyi. Sebab itulah nama dia hidden charge. Roaming ni dia ada hidden charge. Itulah hidden charge-nya. Jadi kalau haji-haji tak nak takut terlupa dan sebagainya, macam ayah kita kan, dia nak guna roaming tapi dia takut terlupa, terguna call biasa, haji-haji boleh tutup voicemail. Itulah tujuan dia. Bila tutup voicemail, haji-haji boleh tekan ni, tapi bila call tak bunyi apa-apa. Kalau orang call kita pun dia akan jadi the number you have dialed is not in service. Macam tu. Itulah namanya kita tutup voicemail. Faham tak dia kat situ? Jadi kalau orang call pun tak ada bunyi, kita call pun tak boleh. Macam tu. Faham tak?
Tapi Haji yang mana tak nak tutup voicemail pun tak ada masalah. Bagilah tahu dekat WhatsApp. Jangan call secara jangan call biasa. Aku dekat luar ni, aku tengah buat umrah. Nanti orang faham lah. Alright, jelas tak? Macam tu konsepnya. Alright. So Haji ada soalan lagi ke? Sebab kita dah di penghujung dah. Dia di penghujung live dah Haji. So, bila Haji tahu kan, bajet semua ni Haji boleh tambah, boleh tokok tambah mana yang Haji perlukan. Akhir sekali, Haji kira total ni dan total dekat sini, and then Haji dapatlah berapa bajet yang Haji kena bawa kalau Haji pergi umrah. Sebab tu dia kata, bila Haji tak ikut orang, Haji dah tahu, Haji kira sendiri bajet Haji akan tahu berapa yang Haji perlu bawa, dan Haji boleh rancang awal duit Haji untuk simpan sebelum Haji berangkat pergi umrah. Alright. Jelas tak? Dia memudahkan urusan Haji. Saya cakap. Haji cuba buat. Bila Haji buat kan, sumpah Haji senang je. Nak tahu dah nak keluar duit berapa. Tahu dah guna berapa. Contoh kan, dah berbelanja RM50 untuk baju. Kan? Ada je baju. Jubah ni pun murah je kat sana. Jubah murah. Makanan dia mahal sikit sebab portion dia besar. Tapi untuk jubah, bayar semua murah-murah. Cuma kualiti dia adalah yang biasa je. Sebab apa? Sebab dia murah. Tapi sumpah cantik je. Sumpah cantik. So kalau Haji RM200 ni pun cukup je. Tapi untuk yang sederhana lah. Lain lah kalau Haji beli berpuluh-puluh helai. Berpuluh-puluh helai. Berpuluh-puluh botol minyak wangi. Ni memang tak cukup Haji. Kena buat lebih. So Haji kena yakin. Bila Haji dah susun ni, yakin dengan Allah, minta doa Allah supaya memberi kecukupan kepada kita. Macam tu. Tapi at least Haji ada usaha untuk tahu bajet Haji sebenar. Sebab ada jemaah yang pergi dia bawa RM5,000. Sedangkan RM5,000 tu terlalu banyak. Jadi untuk nak elakkan terlalu bawa duit yang berlebihan, Haji kira lah awal. Mudah sangat Haji. Nak kira ni mudah. Dia perlukan usaha dan effort je. Usaha dan effort tu benda yang sama, Masya Allah. Bila guna roaming, voicemail kena tutup. Bila balik Malaysia, voicemail kena buka semula ke? Pandai. Tepat sekali. Betul. Naam. Yes. Yes. Kena buka balik dan kena minta kedai lah. Selalunya voicemail ni kedai je yang boleh tutup dan kedai juga yang boleh buka. Alright, jelas tak Haji? Jadi Haji yang mana nak SS, boleh saja SS. Rada bagi. Nak tahu kenapa Rada sengitkan dia punya TV? Sebab kalau Rada buat macam ni, nanti dia akan nampak lampu dekat depan. Sebab tu Rada sengitkan dia. Alright, so kalau Haji yang mana SS, boleh SS. Rada bagi. Kejap ya. Alright. So Haji yang mana dah join live Rada daripada awal sampai akhir, Rada nak ucapkan beribu-ribu banyak-banyak terima kasih sebab Haji sudi join live Rada dan Haji faham apa yang Rada cuba sampaikan. Rada harap sangat-sangat apa yang Rada sampaikan ni memberi manfaat kepada Haji. Sebab Rada tahu ada jemaah yang perlukan benda ni. Sebab Rada sendiri pun bukan seorang yang banyak duit Haji. Rada bukan orang yang senang. Jadi dengan cara ni Rada boleh tahu berapa banyak yang Rada bawa dan Rada prepare awal-awal. Bila Rada prepare awal-awal, Rada boleh susun bajet Rada awal-awal dan Rada boleh capai target yang Rada sepatutnya kena bawa. Dia kena prepare awal-awal aja. Sebab tu Rada tahu ada juga jemaah yang sama macam Rada. Jadi Rada akan usaha selagi yang boleh untuk bantu Haji. Semoga dengan cara ni Allah dengar doa Rada untuk jadi tetamu Allah satu hari nanti. Alright. So Haji yang mana tak pernah pergi umrah, Rada doakan juga yang mana usaha untuk faham apa yang Rada sampaikan. Rada doakan semoga satu hari nanti Haji dipermudahkan urusan. Yang mana akan jadi tetamu Allah satu hari nanti, memang akan pergi. Rada doakan semoga dipermudahkan urusan dan mendapat umrah yang mabrur. Dan untuk yang mana tak pernah pergi lagi, yang tak ada duit lagi, Rada doakan semoga Allah perlancarkan rezeki, perlancarkan urusan Haji untuk menjadi tetamu Allah satu hari nanti bersama dengan Hanin. Yang mana berminat nak berdaftar dengan Hanin pun tak jadi masalah.
kita ada jual package umrah juga Haji-Haji. Kita ada banyak package umrah dan sekarang kita ada diskaun hari gaji. Alright, diskaun hari gaji, setiap package dia ada diskaun dia. Ada yang diskaun sampai RM200 per pax. So kalau Haji-Haji yang mana berminat nak tanya-tanya dulu, boleh DM kita dekat bawah, okey? Yang mana nak join WhatsApp community kita pun ada dekat link bio TikTok. Alright, jadi Rada nak minta maaf kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Rada harap Haji-Haji faham apa yang cuba Rada sampaikan. Kemudian Haji-Haji sampaikan juga dekat orang lain sebagai amal jariah masing-masing, insyaAllah. Alright, jadi itu sahaja daripada Rada. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang datang daripada Rada sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.